Saya nak buat pengakuan ya. Satu hari saya mengikuti satu program dalaman PAS. Kemudian diedarkan satu borang. Saya harap ini saya tak menyalahi disiplin PAS lah. Saya sebut sesuatu dengan niat kebaikan. Diedarkan satu borang. Dalam borang tu ada checklist. Dalam 15-16 perkara. Dia tanya pimpinan-pimpinan PAS. Dan kena isi borang tu. Dan kena sign. Termasuk saya. Berapa kali puasa sunat sebulan? Berapa rakaat sembahyang sunat dalam satu hari? Ya. Adakah mengamalkan maksurat dalam sekurang-kurangnya 2 kali sehari, pagi dan petang? Berapa sedekah yang dibuat? Adakah menjadikan amalan untuk bersedekah? Jadi ada beberapa perkara. Benda tu tak ada kena mengenakan soal paksaan. Tapi satu checklist kepada orang yang berada dalam pimpinan PAS. Supaya sebelum nak berjuang atas nama Islam pada orang lain, apa pada diri sendiri dulu. Benda begini saya tak pernah lalu dalam UMNO. Dan saya kena mengakui. Walaupun sebahagian benda yang ditanya itu saya dah memang amalkan secara pribadi, banyak juga yang saya belum amalkan dan saya mengambil peluang untuk mengamalkannya. Ya? Jadi pada saya, ini satu pengalaman yang saya lalu, yang orang kata PAS menunggak agama, tapi PAS menjalankan kegiatan tarbiyah kepada ahlinya. Dia tidak nak menyusahkan orang lain. Jadi